Hai semua, selamat datang. Hari ni kita bukan sekadar nak belajar sejarah, tapi kita akan jadi pengembara masa. Betul. Jom kita patah balik berjuta-juta tahun ke belakang untuk faham satu bab yang super menarik dalam buku teks kita. Bab 2, Zaman Air Batu. Semua dah sedia? Okey, jom kita mulakan pengembaraan kita. Okey, cuba bayangkan sekejap. Anda boleh berjalan kaki? Ya, berjalan kaki dari Johor Bahru terus ke Kuching, Sarawak. Tak payah naik kapal terbang, tak payah naik feri. Bunyi macam mustahil kan? Tapi percayalah, ini pernah berlaku. Persoalannya, macam mana? Dan jawapannya ialah zaman air batu. Ya, tempoh yang sangat-sangat sejuk dalam sejarah bumi, inilah yang membentuk dunia, terutamanya rantau Asia Tenggara, menjadi seperti yang kita kenali hari ini. Fenomena yang luar biasa ni telah mengubah segala-galanya. Baiklah, ini peta perjalanan kita untuk hari ini. Mula-mula, kita akan fahamkan dulu apa itu zaman air batu. Lepas tu, kita akan kembara ikut garis masanya. Tengok macam mana rupa bumi waktu tu dan fahamkan proses pencairan ais yang mengubah segalanya. Paling penting, kita akan lihat kesannya pada rumah kita di Asia Tenggara. Dan akhir sekali, kita akan bincang kenapa semua ni relevan untuk kita hari ini. Jom! Okey. Kita mulakan dengan soalan paling asas. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena betul-betul jelas apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan zaman air batu ni. Jadi senang cerita, ini bukanlah musim sejuk biasa yang datang dan pergi. Ini adalah satu tempoh masa yang luar biasa panjangnya. Kita cakap pasal berjuta-juta tahun, di mana suhu seluruh bumi jatuh mendadak. Ini menyebabkan sebahagian besar planet kita dilitupi lapisan ais yang sangat tebal. Sekarang, jom kita fast forward dan lihat 4 era utama dalam sejarah panjang zaman air batu ni. Setiap era ni ada cerita dan perkembangan pentingnya yang tersendiri. Okey, kita ada zaman Miocene dan Pliocene sebagai fasa permulaan, di mana iklim bumi mula menjadi sejuk. Kemudian, ini yang paling menarik, zaman Pleistocene. Inilah zaman ais yang sebenar, zaman glacier. Dan masa inilah manusia purba mula menemui api, satu penemuan yang mengubah segalanya. Dan akhirnya, kita sekarang berada di zaman Holocene, di mana suhu mula stabil, membolehkan kita memulakan pertanian dan membina tamadun. Okey, saya nak anda semua guna imajinasi. Cuba pejam mata sekejap dan bayangkan macam mana agaknya rupa planet kita pada kemuncak zaman air batu. Percayalah, ia sangat-sangat berbeza dari apa yang kita lihat hari ini. Jom kita tengok ciri-cirinya. Disebabkan banyak sangat air bumi terperangkap sebagai ais, paras air laut jadi jauh lebih rendah. Ini mewujudkan jambatan darat semula jadi yang menghubungkan pulau-pulau ke tanah besar. Manusia pada waktu itu pula hidup secara nomad, maksudnya berpindah randah. Kenapa? Sebab mereka kena ikut pergerakan haiwan buruan mereka untuk terus hidup. Selepas berjuta-juta tahun hidup dalam kesejukan, satu perubahan besar berlaku. Suhu bumi mula meningkat. Inilah titik perubahan, plot twist dalam sejarah planet kita yang akan membentuk semula dunia. 100 meter. Ini bukan naik sikit-sikit tahu. Cuba bayangkan bangunan 30 tingkat. Macam itulah purata ketinggian air laut naik di seluruh dunia. Bayangkan betapa banyaknya air yang terhasil daripada pencairan ais di kutub. Peningkatan mendadak ini menenggelamkan kawasan-kawasan rendah dan mengubah peta dunia selamanya. Prosesnya sebenarnya logik sahaja, macam satu rantaian. Mula-mula suhu dunia naik. Bila panas, lapisan ais yang tebal tu pun mula cair. Air yang cair ini mengalir ke lautan menyebabkan paras air laut naik. Akhirnya, kawasan tanah rendah yang luas ditenggelami air lalu membentuk tasik-tasik baru dan memisahkan daratan menjadi pulau-pulau. Okey, sekarang jom kita zoom in ke kawasan kita sendiri. Semua perubahan peringkat global yang kita bincangkan tadi memberi kesan yang sangat besar dan secara langsung kepada pembentukan geografi Asia Tenggara yang kita diami hari ini. Inilah kuncinya. Inilah konsep paling penting untuk kita faham. Pentas Sunda. Sebelum ais mencair, sebahagian besar Asia Tenggara bukanlah gugusan pulau-pulau seperti sekarang. Sebaliknya, ia adalah satu daratan gergasi yang luas dan bersambung. Ya, semua tempat yang anda lihat dalam senarai ini, Semenanjung Tanah Melayu, Borneo, Singapura, malah sebahagian Thailand dan Vietnam pernah bersambung sebagai satu daratan. Inilah sebabnya kenapa kita berkongsi banyak spesies haiwan dan tumbuhan yang sama di rantau ini. Sebab dulu, mereka semua boleh bergerak bebas dari satu tempat ke tempat lain melalui darat. Jadi, apa jadi bila paras air laut naik 100 meter tu? Air telah melimpah masuk dan menenggelamkan kawasan-kawasan rendah di pentas Sunda. Proses inilah yang mewujudkan laluan air penting yang kita kenali hari ini seperti Selat Melaka, Teluk Siam dan Laut Jawa. Dan inilah juga yang akhirnya memisahkan Semenanjung Malaysia daripada Borneo dan pulau-pulau lain.
So, kita dah kembara jauh ke masa lampau. Apa pengajarannya? Kenapa kita kena tahu pasal benda yang berlaku puluhan ribu tahun dahulu? Apa relevannya dengan kita hari ini? Inilah sebabnya. Sejarah bumi mengajar kita tentang perubahan. Ia menunjukkan betapa dinamiknya planet kita ni dan pada masa yang sama, betapa rapuhnya ekosistem kita. Bila kita faham betapa besarnya perubahan yang pernah berlaku, ia menyedarkan kita tentang tanggungjawab kita untuk menjaga dan memelihara alam sekitar yang kita warisi hari ini. Dan sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk difikirkan. Sejarah dah tunjukkan planet kita tak pernah statik. Ia sentiasa berevolusi. Berdasarkan apa yang berlaku pada masa lalu dan dengan apa yang sedang berlaku akibat aktiviti manusia pada hari ini, agak-agaknya, apakah perubahan besar seterusnya yang bakal disaksikan oleh generasi akan datang? Fikir-fikirkan.